Serius lah, semua gambar daripada phone bawah RM2,000. Ini semua daripada Vivo V50 tau. Ada Zeiss. Zeiss ni kan biasanya ada dalam kamera mahal je tau, tapi sekarang ada dekat dalam Vivo V50 ni. Padu. Korang tengok lah ni betapa detailnya. Pori-pori aku pun nampak jelas weh. Inilah level Zeiss. Aura Light 2.0 ni boleh adjust brightness dan juga suhu warna tau. Lagi customizable dan juga lagi terang. Korang tengok ni, phone dalam air pun masih relax je boleh main music, video pun tak sangkut. IP68-69 ni bukan biasa-biasa tau. Bateri 6000 mAh ni boleh tahan 21 jam untuk tengok video, 9.5 jam untuk main game. Charge 10 minit je terus boleh buat call sampai 6 jam. Saya guna phone ni seharian tak habis lagi bateri. Kalau habis sekalipun, kita ada 90 watt flash charge yang boleh charge daripada kosong hingga penuh dalam masa 55 minit je. So dengan bateri yang besar, portrait mode yang gila padu punya, korang rasa agak boleh challenge tak phone-phone level flagship? Sanggup tak korang tinggalkan iPhone ataupun Samsung korang untuk dapatkan Vivo V50 ni? Komen di bawah.